Setiap musim raya, aku sibuk mereka baju raya mewah demi melihat orang lain cantik di pagi raya. Alhamdulillah, ini impian aku sejak kecil. Namun, di sebaliknya, ada kisah yang membentuk aku. Murni, ni je ke kerja you? You serius lah ni kerja you? Yang ni? Ni, apa yang kalian minta, you langsung tak apa? You tak contribute anything to the idea tau. So this is a very, very bad. Impian aku bermula dengan Abah. Abah. Baju macam ni lah yang Moni cakap Moni nak tu. Cantik kan? Ish. Abah jahit lagi cantik daripada ni. Alah Abah, tapi macam ni yang glamour tengah trend sekarang. Dia apa macam ni? Tak ada sentuhan jiwa langsung, Abah tengok. Ish, Abah ni tak pernah faham Moni. Abah aku pereka fashion juga, tapi dekat kampung je lah. Kampung-kampung pun hasil kerja dia sentiasa dari jiwa. Setiap tahun, baju raya aku hasil seni tangan Abah. Tak pernah lagi Abah miss untuk buatkan baju raya untuk kami adik-beradik. Dulu aku percaya baju yang cantik tu kena mahal, kena lain daripada orang lain. Dan waktu tu aku rasa Abah tak pernah faham kehendak aku. Abah tak pernah tunaikan kemahuan aku. Tapi aku silap. Macam mana baju Abah buat ni? Cantik Abah. Selesa nak pakai. Moni? Ya, Abah. Ini baju yang Abah dah jahit untuk Moni. Moni try lah. Abah, Muni dah cakap dah. Muni tak nak baju Abah jahit. Malulah. Kawan-kawan Muni semua mak bapak diorang beli kat KL. Kenapa Muni kena pakai baju Abah jahit? Akak ni pakai je lah. Abah dah zahid dah pun. Kau diamlah Naim. Akak tak nak baju ni. Tak nak pakai. Apa yang you sibuk kat bawah tu, you dengar tak apa yang cakap? Look, I betul-betul minta maaf. Kita orang dah try sehabis baik dah. But maybe you can give us more time. Okay lah. Next week kita jumpa. Okay. Betul lah apa yang bos aku cakap. Apa yang aku buat ni semua tak ada jiwa. Sebenarnya inspirasi yang aku cari tu ada depan mata. Abah bukan tak faham aku. Aku yang tak faham Abah. Sepanjang aku membesar, Abah ajar aku satu nilai yang tak boleh aku dapat walau aku belajar setinggi mana pun. Keikhlasan. Mungkin itulah benang yang putus dalam diri aku. Tunjuk ajar Abah selama ini ibarat benang yang menjahit jiwa aku sekarang. Finally, a piece yang kita boleh banggakan. So, a very good job to you and kita patut bagi tepukan untuk Murni. Abah, makan dah balik. Abah, Assalamualaikum. Salam. Abah sihat? Alhamdulillah sihat. Mana Aci kemas sampah akak. Akak tukar baju kejap, Abah duduk rehat. Akak tukar baju kejap. Alhamdulillah, Abah tersenyum lagi. Bah, kuih raya ni Ini bukan baju yang Abah jahit hari tu. Baju rupanya memang sekadar baju. Harta yang paling berharga sebenarnya adalah senyuman Abah yang menyinari satu rumah. Itulah kemewahan yang sebenar. Kali ini, raya aku rasa mewah belaka. Abah, akak, cepatlah. Jom tengok gambar. Jiwa yang dulu memberontak kini sudah tiada. Hari ini, aku memilih untuk rasa cukup. Cukup dengan apa yang ada di depan mata. Cukup dengan kasih yang tak pernah putus. Sedikit demi sedikit, aku belajar. Yang benar-benar berharga sering hadir tanpa suara. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan atas peluang kedua ini.